Itu tempat roti canai dia. Penuh kan? Breakfast ke Taman Tasik Cempaka. Tak nampak macam buka tau daripada luar. Tapi kalau dah masuk, barulah kita tahu. Hari ni lebih kurang dalam pukul 9 macam tu saya sampai. Okay, dia dah buka dah pukul 8. Nampak tu. Kan different dalam dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang je bang? Seorang. So, hari ni kita buffet breakfast weekend harga seorang RM23. Okay, boleh. Kat Okay, kat betul. Okay. Alright. Jom kita tengok kat bawah. Weekday dengan weekend harga dia tak sama. Kalau macam weekday, harga dia RM19.90. Tapi kalau kata weekend, harga dia RM23. Macam-macam ada. Kat sini kita ada di main course. Ni nak dengan kita ambil lontong dulu nak kot. Sebab dia cakap lontong weekend saja ada. Itu tempat roti canai dia. Penuh kan? Roti canai dia ramai. Tapi kita ambil lontong dulu. Kita ambil 3 dulu. Banyak lagi makanan kita nak kena. Okay. Sana tu pun ada. Okay. Kat sini ada roti. Roti kukus. Macam-macam ada lah. Kalau kata weekday tu dengan harga macam ni murahnya. Dengan ni sambal. Ambil kau. Sekali kita nak duduk mana? Sini macam penuh. Okay, onion ring. Alright. Kat sini pun ada cucuk-cucuk juga. Saya ambil. Goreng-goreng wajib. Sementara dia tengah goreng yang itu, kita ambil dulu yang ni. Cucu dia rangup lah. Cucu dia rangup. Kita ambil yang ringan dulu. Kita buat appetizer tu dulu. Kalau nak terus bedal semua, perut belum ready. Nak duduk kat teres dah penuh. Untuk makluman korang, teres tu dekat belah sana tau. Kalau ada kosong nanti saya duduk di situ. Kita tunjuk dia punya bahagian teres. Ni dia. Tasik. Yelah, teres dah penuh. Kalau teres ada ruang, kita boleh duduk lagi. Tak apalah, macam mana.